Jam dah pukul 6. So aku baru nak gerak ke Bangalalang lah. Hari ni kita camping Bangalalang. So RV kita orang member akan tunggu dekat Shell Tol Sungai Besi. So kita akan jumpa member kat sana lah. Dan kita tu gerak ke Bangalalang. Kita orang gerak petang hari ni, hari Jumaat petang. Kali ni aku set up simple je, just bawa hammock saja. Tapi kali ni aku buat mancing ni. Trip kali ni ride, camp, fishing, menjala, menjari ni semua segala. Alright, kita jumpa kat sana. Okay, kita dah sampai dah dekat RV Shell ni, tol lepas Sungai Besi. So kita orang nak gerak kejap lagi lah. So hari ni ramai ni, jalan hujan, orang balik kerja kan. So motor-motor yang balik kerja pun ramai, perempuan pergi makan minum pun ramai. So kami, kita orang dah setakat ni baru ada 2 motor. Ada lagi member seorang lagi, tak tahu dia pergi datang petang ni ke ataupun esok pagi dia sampai. Dan dia datang nak menjaring dengan menjala. Kalau naik motor memang tak muat lah benda tu semua kan. Jadi kalau dia ada bongkar, kemungkinan dia akan datang naik kereta lah. Kita tengok lah macam mana. Kita jumpa kat sana. Member tengah pasang awning ya. Dia pakai rooster tile dan dia awning, ada awning di tepinya. So Alung dengan Abang Nazir tengah set up. Ni Abang Saiful Mizan dia pun baru sampai juga ni, sama tengah set up. So ni motor aku lah. Aku pakai hammock jadi memang kena perlukan pokok lah. So dapatlah ni parking ni. Ni kereta-kereta parking belakang ni. Yang ni kawasan ni dekat Pantai Bangalalang ni, dekat dengan camp PGA. Camp PGA tu kat belah sana. Kat sana lah. Kat sana. Dia toilet semua. So sekarang ni tengah meriah. Area ni penuh orang-orang camping. Diorang datang daripada pagi tadi, tapi diorang balik esok. So ni lah, aku baru set up hammock. Sekejap lagi nak set up fly. So sekarang ni langit dia, kau tengok langit. Langit macam nak hujan. Nampak merah sikit. Agak-agak tak dah. Air laut tengah surut sekarang ni. Okay, alhamdulillah settle lah setup kemah. So ni lah dia banglo kita selama 2 malam, 2 hari 2 malam di bawah pokok kelapa di tepi pantai. Hammock bawa besar lah pula. Ini 3x45 sini. Kuasa buat segitiga. Dengan pokok kelapa je pun tak cukup kuat. Pasang hammock, dia tarik pokok tu sampai meledut. Aku tinggal lagi 1 inci je dengan tanah. So terpaksa set up pasang pole ni, 2 kiri kanan pole, supaya bila aku baring dekat hammock ni, dia melendut lah. Dan dia tak akan tarik sekali dengan ni. Tapi ni pun set up tak tegang. Sebab kalau terlampau tegang sangat pun, nanti kalau kena angin ribut ke esok, tergebang aku punya hammock. Ni fly aku ni. Tengok ni pun bawa angin sepoi-sepoi je ni. Jadi tempat ni tadi masa aku set up memang gelap. Memang kawasan ni memang tak ada lampu pun. Jadi kena bawa lampu sendiri je. So terpaksa lah aku set up ala-ala banglo sikit dengan lampu-lampu raya ni. Inspirasi daripada Zul Hafiz .
YouTuber daripada Perak, YouTuber camping daripada Perak tu, yang dia bawa motor sport bike masuk Pos Induk tadi. Dia punya setup kemah memang dia pakai ni. Alasan ni memang sama, ada tempat yang gelap, jadi cerah je. Tadi aku pasang satu spotlight aku dekat atas pokok tu untuk terangkan kawasan belakang lah. So dalam tu tak ada benda sangat. So ni beg aku akan simpan semua, tutup bawah ni dulu dan tutup dengan kabel biru lah, untuk mengelakkan hujan . So ni aku akan tarik ke tengah sini nanti. Ni setup sementara dulu. Okay. Alright. Ayo. Kan? Nak Pasal lagu apa? Masak kopi. Ada apa? Hari ni kita buat kopi. Halo Abang Nazir. Ni Mas Epol ada. Balik hari Ahad. So aku kat sini lah. Saya balik hari Isnin. Relax santai saja. Tapi ada yang murah tu lah bang. Yang kat Kanguru apa murah. Kanguru. Apa nak belah tu? Nak abang rasa tu. Tu murah tak? Tak. Aku kena ribut ni dekat decken. Pakai ni lah. Kau cakap tau. Okey, tu tak patah, tak apa. Okey. Tak. Buka lampu tu nampak gambar. Belang ke? Dia belah. Mahal lah. Dekat gambar. Suasana pagi dekat pantai Bagalalang, sebelah PGA. Ni surau tu pos PGA. Kita lihat. Bulan pada ni air masih surut. Dia nak pasang ni. Dia nak pasang. Selain pantai Bagalalang ni, dia ada sungai . Tengok tu. Ikan. Member kata sini banyak talipia, tapi dia pun memang tengok anak dia banyak main atas ni. So ingat nanti yang nak mancing sini tapi tak kena cari umpan dulu. Pun cacing mana kena cari cacing. Ngorik pun tak ada. Sungai ni belakang pantai . Ni pantai sana. Tu pantai Bagalalang. Berdekatan dengan PGA ni. Di belakang sungai dia. Ni pot pertemuan parit dengan sungai ni, banyak ikan ni. So nanti kita try mancing sini . Kita try je talipia. Okay, ni keadaan campsite kita orang di waktu pagi . Aku tidur hammock dengan fly. Sebabkan aku tak bawa camp bag ataupun ground tent, jadi memang kena share pokok .
Alhamdulillah pokok kelapa tahan Okey, ni kedai sarapan pagi kita orang lah, warung Kak Siti memang ramai orang makan di sini. Okey, menu sarapan pagi kita orang dekat Bagan Lalang roti canai, roti telur, nasi lemak bungkus untuk Abang Nazir dengan Abang Zembul lah. So kita memang tak ada masak-masak pun kali ni. Kalau masak pun lebih pun masak air je lah, ataupun masak Maggi je. Yang lain kita makan kedai lah. Sebab sini kedai makan dekat ramai kedai makan sarapan pagi. Ni dia hasil tangkapan tapi bukan kita orang punya, ni Abang Zul punya. Kita nak bakar belakang. Siakap banyak siakap. Bukan siakap ni. Ya. Ni Abang Zul punya tempat lah. Kapau je. Kenapa? Biasa kan kalau sebelum kita tidur makan kan. Kan besok pagi bangun memang perut macam kacau lah. Tak makan. Tapi pagi bersama kalau kita makan, kita tengok satu video. Okay. Sekarang ni kat pantai Bagan Lalang ada geng sukarelawan dia kutipkan sampah-sampah sepanjang pantai ni lah. Dia kutip sampah-sampah ni sukarelawan ni. Bagus tengok ni. Kita orang dah siap dah ni, menjaring ketam. So aku pergi mancing dekat, pakai jaring je, mancing dekat sungai belakang tu. Ni lah dekat pantai tu Hari ni ramai penuh lah sampai ujung tu penuh. Alah, angin lah. Angin. Nak kena balik ke sini. Tu kat tengah tu banyak tu. Tak, kalau waktu sini kau kena balik kat lubang. Yalah, dia kat lubang tu yang dia duduk dalam tu. Ni air dah panas ni. Jadi dia duduk dekat yang kawasan lubang tu sejuk sikit. Kat permukaan ni dah panas. Sikit lagi, depan je lagi tu. Lari terang. Itulah yang Polores tu. Ada buat? Jam pukul 12 lebih. Cuaca dah panas terik. Nasib baik kita orang kat bawah pokok hasil mancing tadi tak ada. Air pun dah jernih sangat, dah panas, ikan dah tak main tadi. Awal pagi tadi best. Pedas. Saya ambil lah. Memang tu nak terbang lah. Dah bagi Kontak Khair. menu asam pedas makan tengah hari kan, asam pedas ikan kembung air tengok air sandung pun sama. Zaid marilah, mari. Akak tu dah panggil-panggil dah. Mana tak datang-datang katanya. Mana lah saya. Kali ni
motor aku kat tengah-tengah laut, dekat pantai Bagan Lalang. Orang nak pasang jaring ya, menjaring. Air tengah surut, adalah yang sesuai untuk memasang jaring. Okay, sekarang ni kita bersama nelayan pantai, mencari hasil pantai di tengah-tengah hari ni. Bukan tengah hari lah, dah petang. Pasal nak kalu tu Yelah, alur tu mesti ikan alur tu. Bang aku nak ambil kayu tu bang. Kata. Air nak pasang balik ke ni? Ha? Ya, air nak pasang balik kan? Ada kena tengah pasang, boleh cepat. Dah pegang je. Tu bang, kau tak balik ni bang. Balik. Tak, cuba tarik. Okey dah, pegang jam mana? Sekejap. Nak apa pun lain. Jaga kepala Biasa kita lihat, kita tengok pergi camping, ride and camp saja dan lepak-lepak santai. Kali ni kita pergi mancing, menjaring, fishing semua sekali lah. Dia ada berkaitan. Ui, tajam ni. Titip. Oh, dah gelas. Bang, mari mas, tolong bang. Bang, tolong tekan sini bang. Yang sedia ada tu tak sampai Di belakang. Dia apa ni? Buka bang. Tak boleh ni, takut dia tercabut. Tak apa bang, kita ikat ni. Lepas tu kita sambung kat sini pula. Itulah kira nak macam tu. Terus dia. Betul-betul. Ni pun macam patah kayu ni kan, bawah tu. Tak, dia memang bengkok pun. Tak boleh. Nanti dia sangkut. Nah, ambil kayu. Sambung lah, sambung. Ambil jaring je, jaring. Kayu campak bang. Sambung lagi. Air dah nak pasang balik Tadi kita cepat sangkut tu. Bawah ada ikat tu. Ayah. Lepas tak? Ambil. Mancing pukul 4.45 dah ni. Nampak kali ni kita pakai umpan cacing dengan pelampung.
Kita tengok ada tak hasil. Kan banyak. Punyalah 2 kedai kat Singa Pelik tak ada jual cengkerik kan tu. Tahu. Dekat depan muka tu. Naik. Ya. Kita yang on. Aduh, dah. Hai. Tak apa, boleh. Janji dia rekod. Alah, Ya. kita yang on. Hasil hari ni. Kita akan tunjuk dekat ni, grup ni. Punyalah banyak ikan yang kecil yang makan. Ada okey lah tu, ada yang makan. Hasil apa? Masang buku ketam ni dah dapat 2 ekor. 1 ekor ada sana lebih. Kecil je semua ni. Ni okey lah ni, saya makan ni. So pagi ni jam 3 pagi. Kita nak ke laut dah. Ambil ikan yang menjaring. So kita tengok hasil ni macam mana. Okey. Tu view campsite kat kita orang. So malam ni ramai lah. So inilah pemandangan malam dalam keadaan air surut di Bagalalang, pantai Bagalalang. Yang hijau tu surau. Dengan pos PGA kat situ. Yang sana tu Awani Gold apa? Sepang Gold Coast apa nama. Dekat tapak campsite yang lampu tegah tu pun ada orang juga camping. Ni bawah pokok ni ada camping. Ni ada ni. Suasana gelap. Okey. Aku dah set meranduk air air surut sekarang ni. Tapi tak surut macam semalam kita orang pakai pasang ni dah. Agak lah kita orang pasang jaring semalam. Siakap lah. Bagi tu punya jari. Jari gitu kat mana? Tutup semua tempat. Lambu. Outer dia. Jam pukul 4.20 dah. Angin dah start kuat. Hujan. Jadi kita orang lepak santai kat sini sementara hujan belum lebat lagi. Kemah member ni pun dah patah berapa dah ni. 3 jam lagi habis keliling. So kita orang Memang Rozi pun dah pasang fly. Memang aku pun steady lagi. Kalau steady, dia pun steady lagi. Hujan dah 45 dah ni. Masih lagi hujan. Ribut. Tak boleh nak tidur kat kemah. Pasal apa ni, angin dia kuat. Kena dekat apa nama ni, tembok aku tu. Tu tak boleh baring. Boleh nak baring dalam kemah tapi kena duduk bawah.
berangin. Masih lagi berangin. Kita duduk dalam hemok. Kesejukan. Aduh, emang kesejukan. Memang lubuk. Ni putih pula. SPC dia ada dua jenis. Telipia dia ada dua jenis ni. Selalu kalau macam telipia ni lompong. Betul. Jangan kalau Dulu aku tu tilapia lombong. lompong lah, lompong. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied.